Pelbagai konspirasi dan teori tentang kematian ini. Tiada ruang untuk arwah membela diri. Adakah benar segala yang didakwa? Atau ini satu helah daripada seseorang yang perlu dilindungi? Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor ditemukan maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan di Vista Alam, Seksyen 14, Shah Alam awal pagi pada Rabu. Awal pagi 20 Mei 2026, satu kejadian mengejutkan berlaku di Vista Alam Seksyen 14 Shah Alam apabila seorang pegawai kanan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor ditemukan maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan apartmen. Dalam tempoh beberapa jam selepas berita tersebar, media sosial mula dipenuhi pelbagai spekulasi dan teori berkaitan punca sebenar kejadian berkenaan. Malah, identiti pegawai tersebut kemudian dikenal pasti sebagai Muhammad Firdaus Safwan Abdul Rasib yang berusia 42 tahun. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kahar, Pusat Kawalan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam menerima maklumat berhubung kejadian tersebut pada kira-kira 3:07 awal pagi tadi. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebaik pasukan polis dan pegawai perubatan tiba di tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal. Kes tersebut pada peringkat awal diklasifikasikan sebagai mati mengejut atau SDR sementara menunggu keputusan penuh bedah siasat. Dalam kenyataan awal kepada media, Shazali bagaimanapun tidak memperincikan keadaan sebenar kejadian, termasuk tingkat bangunan atau faktor yang dipercayai membawa kepada insiden tersebut. Namun beberapa laporan media kemudian menyebut mangsa dipercayai terjatuh dari tingkat 8 sebuah unit di bangunan Vista Alam yang mempunyai 16 tingkat keseluruhannya. Kematian pegawai kanan polis itu menjadi semakin sensitif apabila identiti tugas beliau dalam Jabatan Siasatan Jenayah mula diketahui umum. Polis mengesahkan tiada unsur jenayah dikesan berkaitan kematian seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor yang ditemukan maut terjatuh dari sebuah apartmen di Shah Alam semalam. Sehari selepas kejadian, siasatan awal polis setakat itu tidak menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan kematian pegawai berkenaan. Malah pihak polis percaya insiden tersebut bersifat kemalangan. Namun siasatan lanjut masih diteruskan bagi melengkapkan keseluruhan proses siasatan. Sekiranya spekulasi itu tidak benar dan ada berbau fitnah, insya-Allah report boleh dibuat dan tindakan siasatan akan dijalankan. Sekiranya didapati komen-komen atau spekulasi yang tidak benar itu kerana boleh mengaibkan kepada arwah dan juga keluarga beliau. Bedah siasat terhadap mangsa selesai dijalankan tetapi tidak pernah didedahkan kepada umum. Dan jenazah arwah juga sudah dibawa pulang ke kampung halamannya di Kuantan Pahang untuk dikebumikan pada hari sama. Polis Selangor turut merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham atas tragedi yang berlaku secara mengejut itu. Tidak lama selepas identiti mangsa didedahkan, beberapa hantaran tular mula muncul di media sosial termasuk dakwaan kononnya. Insiden ini berlaku ketika pemeriksaan dilakukan oleh Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard JIPS Bukit Aman. Beberapa portal dan pengguna media sosial mendakwa pemeriksaan tersebut berkaitan aduan aktiviti tidak bermoral di sebuah unit apartmen di Vista Alam. Antara dakwaan paling banyak dikongsikan ialah kononnya anggota JIPS mengetuk pintu unit berkenaan sekitar jam 2 pagi namun tidak menerima sebarang jawapan daripada penghuni. Bagaimanapun, dakwaan tersebut tidak pernah disahkan secara rasmi oleh Polis Diraja Malaysia setakat ini. Dalam satu laporan yang tular di media sosial, segalanya bermula apabila anggota pemeriksaan menemui satu set anak kunci di luar unit sebelum membuka pintu pagar dan memasuki rumah berkenaan untuk pemeriksaan lanjut. Laporan tidak rasmi itu turut mendakwa hanya seorang wanita berasal dari Sarawak yang merupakan peserta pertandingan Ratu Cantik ditemui berada di ruang tamu dalam keadaan rumah yang malap dan sunyi. Dakwaan itu menyebut pemeriksaan lanjut di kawasan balkoni menemukan beberapa helai kain diikat pada pagar sebelum anggota bertugas ternampak seorang lelaki terbaring di tingkat bawah bangunan. Sekali lagi, semua dakwaan tersebut tidak disahkan secara rasmi pihak polis dan kekal sebagai spekulasi awam di media sosial.
Susulan penyebaran cerita tersebut, wujud pelbagai teori lain yang cuba mengaitkan kematian pegawai berkenaan dengan unsur jenayah, konflik dalaman atau usaha menutup sesuatu perkara. Malah ada pengguna media sosial yang mengaitkan kejadian itu dengan beberapa kematian mengejut melibatkan pegawai kerajaan dan penguatkuasa sebelum ini. Sebahagian hantaran turut membuat pelbagai andaian mengenai tugas arwah sebagai pegawai siasatan jenayah yang didakwa mengendalikan kes-kes sensitif. Antara hantaran paling tular ialah tulisan panjang seorang individu yang mendakwa pernah menerima ugutan daripada kumpulan pegawai penyiasat tertentu berkaitan kes rasuah dan pendakwaan terpilih. Individu terbabit mengaitkan kematian pegawai polis tersebut dengan budaya salah guna kuasa serta kewujudan geng IO korap dalam beberapa agensi penguatkuasa. Hantaran itu turut mendakwa beberapa pegawai kerajaan pernah diugut, diserang dan dipindahkan hanya kerana enggan menjadi saksi palsu dalam kes tertentu. Pada masa sama, beberapa pengguna media sosial lain mula menjalankan analisis sendiri terhadap gambar lokasi kejadian yang tersebar di internet. Mereka mendakwa keadaan kecederaan mangsa serta kedudukan tubuh badan tidak selari dengan impak jatuh dari tingkat tinggi berdasarkan pemerhatian kasar terhadap gambar berkenaan. Ada yang mempersoalkan ketiadaan kesan darah tertentu serta kedudukan tubuh mangsa di tingkat bangunan tersebut. Di sebalik pelbagai dakwaan yang tersebar, ramai kenalan dan bekas rakan sekerja tampil berkongsi sisi peribadi Allahyarham Muhammad Firdaus Safwan yang jarang diketahui umum. Seorang wanita yang mendakwa bekas isteri arwah menulis hantaran menyentuh hati di TikTok dengan menyifatkan Allahyarham sebagai seorang ayah yang sangat baik kepada anak-anak mereka. Menurut wanita tersebut, walaupun mereka sudah berpisah kira-kira 10 tahun lalu, hubungan sebagai ibu bapa kepada anak-anak tetap berjalan dengan baik sehingga akhir hayat arwah. Coretan ringkas itu kemudian mendapat perhatian ramai dan dibanjiri ucapan takziah daripada pengguna media sosial. Dalam masa yang sama, ada yang menyifatkan arwah sebagai seorang ketua yang tidak sombong dan sentiasa menghargai anggota bawahan tanpa menganggap kejayaan operasi sebagai usaha dirinya seorang. Bekas anak buahnya pula mendakwa arwah seorang yang pemurah dan tidak berkira membantu orang sekeliling termasuk membawa anak buah makan bersama keluarga. Beberapa kenalan lama turut menggambarkan beliau sebagai sahabat yang suka bergurau dan sentiasa menceriakan suasana ketika bersama rakan-rakan. Arwah dikatakan telah berkhidmat dalam pasukan polis selama kira-kira 18 tahun dengan penempatan terakhir di Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor. Sepanjang tempoh tersebut, beliau dipercayai pernah mengendalikan pelbagai kes jenayah dan operasi siasatan yang mencabar sebagai pegawai penyiasat berpengalaman. Perkara itu juga menyebabkan sesetengah pihak cuba mengaitkan kematian arwah dengan tugas rasmi beliau walaupun tanpa sebarang bukti kukuh. Pelbagai teori dan konspirasi tentang kes ini berlegar di ruang maya. Malah kes ini bukanlah kes pertama yang berlaku. Mari aku ingatkan kembali kes yang berlaku pada 17 Disember 2018 Isnin. Seorang pegawai cawangan khas Polis Diraja Malaysia Sofian Syahari 47 tahun ditemukan maut di luar sebuah pusat karaoke di daerah Timur Laut selepas dipercayai terjatuh dari bangunan. Mayat mangsa ditemui seorang pekerja di kawasan tempat letak kereta kira-kira pukul 4.45 pagi. Selepas dipercayai menghadiri sambutan hari lahir rakan setugasnya di pusat hiburan berkenaan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Cik Zaimaini Cik Awang berkata, siasatan awal menemukan selipar serta beg milik mangsa di tingkat 2 bangunan selain cebisan langsir koyak di dalam pusat karaoke di tingkat 4. Rakaman CCTV menunjukkan mangsa terjatuh sekitar pukul 4.23 pagi. Manakala antara barangan yang dilaporkan hilang ialah kad kuasa dan telefon bimbit miliknya. Dengan kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut selepas mangsa disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah pada badan dan kepala. Selain itu, pada 24 Januari 2023, seorang sarjan meja berusia 38 tahun yang bertugas di kontijen Pahang telah menggemparkan pasukan keselamatan apabila beliau ditemui kritikal selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 4 sebuah bangunan apartmen di Lumut Perak pada awal pagi 23 Januari 2023. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan pihak polis menerima laporan kecemasan daripada orang awam sekitar jam 5.45 pagi sebelum mangsa dikejarkan ke Hospital Seri Manjung untuk rawatan kecemasan. Kejadian tragis ini mengundang simpati yang mendalam memandangkan mangsa ketika itu sedang bercuti dan dijadualkan melangsungkan majlis perkahwinan pada hari yang sama dengan insiden tersebut berlaku. Siasatan awal yang dijalankan di lokasi mendapati tiada unsur jenayah dikesan. Baik daripada aku kau amalkan, apa yang tak baik daripada aku kau jangan buat. Korang sanggup jual nyawa seorang lagi rakan korang kerana duit imbuhan yang tak seberapa yang kau dapat daripada sindiket. Dalam erti kata lain, dalam pasukan ni kelak ada yang berbunuh antara satu sama lain sebabkan duit. Kawan-kawan,
Kes sebegini bukanlah kes pertama yang berlaku. Malah ianya seperti skrip yang diulang-ulang bagi menyembunyikan sesuatu. Kalau benar semua ini ada dalangnya, moga Allah Subhanahu Wa Taala membuka segala kebenaran. Seperti itulah dunia ini bekerja. Jika kita jujur, maka ramai orang tidak akan suka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa. Allahyarham Muhammad Firdaus Safwan Muhammad Rasib dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.